Okey, malam ni seharusnya uh, saya akan menjemput Tuan CEO bersangkut paut dengan topik malam ni adalah topik uh, back office. Oleh kerana Tuan CEO ada urusan sikit, jadi saya tukar jadual hari ini kepada product knowledge, product training. Okay, dalam slide saya ni, just to share, ada banyak topik yang saya akan ketengahkan. Jadi sebenarnya topik saya pada malam ni ada beberapa topik. Saya nak share berkenaan uh, healing crisis. Okey, slide yang nombor 9. Sebenarnya kalau ikut jadual saya malam ni harus share sedikit sebanyak berkenaan cancer, cancer marker. Tapi saya tengok ada dua tiga topik yang saya rasa lebih sesuai. Salah satunya adalah healing crisis. Healing crisis ni adalah modul yang ke-9 sebenarnya. Sejauh ni kita last week tu yang last product knowledge tu kita ada belajar berkenaan blood, pembuluh darah. So saya akan bawa topik malam ni berkenaan healing crisis. Let me share. Bentar saya check slide-nya dulu. Berapa ramai cikgu in the house? 12. 12. Okey, kita akan bermula. Okey. Okey, sebelum saya bermula, boleh saya tahu dalam 11 orang ni datang daripada mana cikgu? Boleh? Boleh, Baik. tapi mereka belum beradu. Okey. Ada yang datang daripada Sabah, Sarawak? Ada saya. Ada. Okey. Johor? Sekejap, Okey, Sabah, Sarawak, Kak Su ada. Alhamdulillah. Segamat Johor ada. Uh, Pulau Pinang, Kedah. Belum lagi. Oh, Kota Kinabalu. Okey, Kak Suzana. Alright. Okay. Keadaan sana cuaca okey? Hujan ke? Tuan Rudi sana hujan ke? Sabah hujan? Di sini Alhamdulillah okey, clear. Alhamdulillah. Okay. Hmm. Uh, Okey, saya teruskan dengan topik malam ni. Saya ambil Batam topik. ada seorang. Ha? Dari Batam ada seorang baru masuk. Okey, Alhamdulillah dari Batam, dari Singapura. InsyaAllah mungkin uh, yang ada permintaan suruh saya lewatkan Zoom sebab yang ada baru balik masjid. Jadi masjid 8.30. Jadi diorang sampai rumah dalam 8.45. Uh, saya nanti akan discuss. Tapi 8.45 tu okey lah pada saya. Kalau habis pun tak nak habis lewat. Okey, healing crisis. Banyak orang apa tu nak tahu, okey, tindak balas, especially tindak balas apabila menggunakan satu-satu produk. Apabila mereka menggunakan produk-produk ni, mereka rasa macam dia punya kesakitan makin teruk. Yang ada pula rasa macam diorang stop, immediately diorang stop sebab diorang tak tahan uh, sakit dia tu. Jadi pendapat saya apabila saya buat kajian berkenaan healing crisis, setelah you buat uh, rendaman kaki, you dah minum. Jadi kita kena fahamkan dengan teman-teman kita tu apa proses healing crisis. Dan macam mana healing crisis ni
berlaku dan apakah proses-proses healing crisis yang kita dimaklumkan yang mungkin anda pernah mengalami healing crisis ni, tapi oleh kerana tak tahan, rawatan anda tu anda berhenti. You stop totally. So, mana you tak beri kesempatan untuk you punya body to heal, then you oleh kerana you tak nak tunggu lama, you dah mulalah. Orang kadang-kadang dia salahkan produk. Kalau produk ni tak bagus lah, tindak balas dia, ni aku sakit lah, aku makin sakit lah, aku makin teruk lah. So, itu normally yang saya biasa dengar lah. Jadi dia sedangkan bayangkan tuan-tuan, dalam tubuh badan you, kesakitan you tu bukan semalam. Dia dah lama dah. Contohlah, uh, you banyak gula dan kadang-kadang you darah tinggi, kadang you ada kolesterol. Dia bukan bermula semalam. Dia dah bermula dah bertahun-tahun dah. Jadi apabila you sedar yang tubuh badan you ni ada masalah untuk menyembuh, dia adalah satu proses. Dia sebenarnya adalah satu proses di mana kita kena ambil tahulah proses dia macam mana. Sebab badan you ni dah lama tak dibersihkan. Dalam tubuh badan you, ingat tak yang last week saya cakap pasal pembuluh darah? Bayangkan urat-urat you tu kalau disambung boleh putar dunia 2,5 kali dunia. Kalau urat-urat dah tersumbat, tapi lepas tu you nak expect satu set you ambil terus cepat nak sembuh. No, it's not possible. Dan kita pun tak nak oversell. You cakap you ambil produk ni, oh pasti you akan sembuh. Tak. No, it's a process. Sebab tiap-tiap hari sel you akan mati. Dan setiap hari kalau you ambil pemakanan yang bagus, sel you akan aktif dan hidup balik. So proses tu kita kena faham. Jadi proses penyembuhan ni yang kebanyakan kita kena sokong kita kena beri support moral dengan kawan-kawan kita bila mereka dah nak cakap Cikgu Hussein, saya rasa saya nak ambil lah satu set ni, saya nak cubalah, saya nak sembuhkan, saya nak buat satu rawatan. Lepas tu kita panggil terapi. So dalam krisis penyembuhan ni ada perkara-perkara yang berlaku. So uh, saya share ni sekejap pasal healing crisis ni. Ingat tak awal-awal masa saya share pasal product knowledge? Kebanyakan kita ni, especially kajian yang saya buat, dia satu je masalah kita apabila kita jatuh sakit. Dia sebenarnya macam saya pernah share di video-video awal tu, kita punya cell failure. Maksudnya sel-sel kita ni terancam. Sel-sel kita ni dah rosak. Kat sinilah kita nak kena ambil pendekatan. You bayangkan sel you tu rosak bukan semalam, dia dah oleh kerana lifestyle you, pemakanan you, stress level you. There's a lot of factor. Kalau you dengar masih ingat lagi masa saya cakap pasal immune system, hari-hari tubuh you tu di-attack. Baik di luaran, baik cara pemakanan, kadang-kadang environment. Your body is always been attacked by benda-benda bakteria, virus, and so many things. So, apabila you tak jaga tubuh badan you, sel you mudah tercemar oleh kerana benda-benda yang you makan ataupun keadaan environment kita, virus. So, this is what happen. So, your cell is not function. Sel tak dapat function dengan baik sebab immune system kita dah kena attack dah. So, maksudnya, apabila sel-sel kita ni dah rosak, sel failure ni dah rosak, you kena repair lah. So the only way how to save this life, kita kena repair balik sel kita, improve sel kita dan aktif balik sel. So ingat tak slide yang pertama dulu saya kongsi berkenaan, sekiranya kalau you jaga sel tubuh badan you, tissue you akan jadi cantik, organ you akan jadi cantik, then after that you pay body system pun makin bagus. Itulah caranya at the end you pun sel you pun makin cantik lah. So ini just imbas balik kembali. Last week kita pernah bincang pasal ni, bagaimana you punya
pengaliran darah bergerak. This is exactly contoh uh, how important kita punya sebab uh, darah kita ni dia macam transport tau. Dia bawa nutrition, dia bawa oksigen, dia bawa carbon dioxide dan dia bawa toksik supaya buang lah. Uh, dan benda-benda ni just to recall back pasal last week punya topik, kalau what happen kalau you pay body system, fungsi dalam sistem badan you dia tidak uh, apa tu tidak jalan dengan baik, jadi sistem pendarahan darah sel putih will be affected. Then all this benda-benda yang you akan nampak, insomnia, kadang you susah nak tidur, kadang tidur berdengkur. So all these are the symptom. So you pun dah tahu masalah you, so you pun nak buat rawatan di mana you dengar transdermal therapy, you dengar orang ambil mineral dan mereka pulih. Tapi dalam pemulihan tu, ini adalah nota yang paling penting you kena ambil take note kalau you share dengan kawan-kawan, kalau betul-betul MX5 ni dia dah kasih you solution. Syarikat ni dia dah kasih you solution. Kenapa package silver? Kenapa package gold? Kenapa package diamond? Kenapa 1 set, 4 set, 5 set? So maksudnya you kena ambil makanan yang berkhasiat untuk you repair tubuh badan you at least 3 atau 6 bulan. Sebab ni you cakap pasal repair no, repair tubuh badan. Mungkin umur kita dah masuk 50, 60, kita tak pernah repair. Kita tak pernah ambil peka sikit pasal dalaman kita. So apabila you rasa macam aku ni sekarang tengah sakit dah. Yang ada krem lah, yang ada kaki lutut lemah lah, badan lemah. So mana you dalam proses penyembuhan, apabila you ambil magnesium dengan mineral, benda yang khasiat macam saya cakap, dia adalah makanan sel, dia ambil rata-rata lah. Benda tu dalam 7 hari. You pay darah, ganti darah maksudnya. Dan dalam 28 hari tu, dia bersihkan you punya liver ataupun you punya hati. Dalam 120 hari tu, dia nak repair you punya tulang-tulang, all this yang dalam internal tu. So, dalam 90% sel pembaharuan akan berlaku. Maksudnya, dia akan ambil 3 atau 6 bulan. Depend on seseorang punya kedudukan daripada. So, proses pemulihan tu, yang ada orang cakap badan sakit, aku makin sakit makin turun. Dia bukan sakit, kawan-kawan. Dia bukan sakit. Dia ada reaksi proses baik pulih badan, bukan penyakit baru. Jadi orang cakap, lama aku ambil kau punya produk ni, badan aku makin sakit lah. Yang ada orang straight away dia ambil kesimpulan yang produk itu tak bagus. Bukan. Dia kena ingat apabila you nak repair tubuh badan you, nak bersihkan segala toksik dalam tubuh badan you, dia melalui satu proses. Itu adalah proses pemulihan. Jadi kesihatan perlu nak pulihkan balik kita pergi kesihatan tu, prosesnya dia apabila you ambil, first symptom kadang-kadang you rasa pening-pening. After that, sistem imun you pula tu dah mula nak aktif. You punya B cell, T cell dah mula nak start activate. So, you kena faham dalam keadaan healing crisis ni, penyembuhan adalah reaksi sementara bila tubuh buang toksin dan mula aktif. So tindak balas yang biasa yang you akan dapat you akan rasa demam lah, yang ada orang ambil terus demam, yang ada pening, yang ada pula letih, yang ada pula makin gatal, yang ada pula ambil ni dia punya jerawat makin banyak, yang ada pula dia punya sakit sendi otot, yang ada pula sampai ke cerit-berit.
So, bermakna emosi kita waktu itu pun tidak stable. So, apa yang berlaku dalam proses tu, dalam hearing crisis, dalam 1 hari, 3 hari tu, you dah rasa macam benda-benda ni akan berlaku pada you. Sistem imun tu aktif, dia kena aktif balik sebab you punya sel yang ada dah nak mati dah. Yang ada tak aktif langsung. Sebab itu yang you rasa-rasa macam tak bertenaga. So apabila you ambil magnesium atau mineral ni, dia aktif balik tau. Dia macam you dapat sel you dapat makanan yang bagus. So dia nak start membiak lah. Jadi dalam dalam proses untuk membiak T sel yang baru, B sel yang baru, of course dia buang yang kotor-kotor dalam tubuh badan you. Dah lama memang dah karat dah kat dalam badan you tu. Dia mulalah detox. Kalau detox ni, dia detox bukan satu je. Dia detox you punya hati, dia detox you punya kidney, ginjal, dia detox you punya usus. Jadi banyak kerja dia kena bersihkan healing crisis ni. So tak menasabah setakat you ambil satu set, you nak sembuh. You punya penyakit dah lah 2-3 tahun dah berlarutan. Tiba-tiba you jumpa Tuan Kamal, saya ambil satu set lah. Lepas tu satu set dah tak order-order, lepas tu you expect penyembuhan. No, it's not like that. Lepas tu saya nak fahamkan malam ni, proses healing dia mengambil masa dalam 3 bulan atau 6 bulan. Itu untuk bersihkan darah you, nak bersihkan tubuh badan you sebab dah lama dah kat dalam tu. So dekat situ tu, apabila dia tak faham proses pemulihan tu, dia cepat give up lah. Dah lah, tak gunalah ambil barang kau, aku rasa demam lah. Gatal aku makin banyak lah. Sebenarnya tindak balas tu biasa. Demam ke, pening, letih ke, kulit gatal ke, ruam, itu biasa. Sebab dia nak tengah nak buang kotoran tu. Jadi kalau macam tubuh badan you yang ada orang dia betul jaga badan you, proses healing tu tak lama lah. Ada 1 minggu, 2 minggu dia dah okey. Tapi apa yang nak sampaikan ni, yang kronik ni. Yang kronik ni, apabila you check darah tinggi-tinggi, kencing manis tinggi, high blood ni yang kronik ni. Jadi you kena apa tu? Kena melalui proses tu lah. Jadi apabila dia tak faham proses sebenarnya dan dia tak teruskan dia punya terapi, kan, then after that tak ikut pantang, uh, minum air pun tak cukup. So all this will definitely maksudnya dia melambatkan proses you. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia yakin, lepas tu dia ikut pantang dia ikut ni, dia tidur, dia ikut apa yang telah diusulkan. Baru nampak dia punya ni. Dan bayangkanlah you punya saluran darah yang saya tunjukkan yang slide yang sebelum ni. Saluran darah you macam ini. You expect satu set tu boleh settle ni semua. No, bukan. Itu tak betul. So kalau betul-betul macam awal-awal video saya, berapa banyak you nak keluarkan duit, nak invest, nak bersihkan tubuh badan you. Kalau you invest takat 250 punya treatment, satu set punya treatment lah yang terima. So sebab itu, package tu bersesuaian dengan apa yang you nak. Sebab ini tubuh badan you. Berapa you nak invest kat dalam tubuh badan you. Kalau untuk 4 set tu cukup tak? Jadi dalam 3-4 set tu proses tu cantik lah. Tapi berterusan. Lepas tu you nak berterusan, nak sihat. Kan you nak pulihkan balik you punya sel-sel tu. So dia mengambil masa lah. Dia mengambil masa. So dekat sinilah you kena ikut lah. Jangan give up. Teruskan rawatan. Teruskan amalan. Minum air yang cukup. Rehat. Cukup. Jadi kita kena bertenang lah. Kita kena bertenang dan kita kena faham teruskan rawatan dan kena buat konsisten rawatan. Okay. So, dia punya solusi ni sebenarnya, healing crisis ni adalah krisis penyembuhan di mana
sementara saja tubuh apabila sistem badan mula menyingkirkan toksik, okay, memperbaiki sel dan mengembalikan seimbangan. Ia bukan penyakit baru tetapi tanda badan sedang pulih. So kena fahamkan dengan kawan-kawan apabila dia dah ambil UP produk dan dia rasa, kena fahamkan point ni. Inilah proses healing crisis. Reaksi sementara tubuh badan. Sebab dia dapat benda yang bagus, dia nak buang benda yang kotor. Okey, apa tindak balas dalam proses healing crisis? Setiap orang berbeza. Ingat dia tak sama. Cikgu Hussein punya healing crisis sama saya punya healing crisis, sama Kak Jun punya healing crisis. Dia lain. Dia tengok depend apa yang masalah you. Jadi dia tak ambil. Tapi healing crisis yang ada orang ambil ni dia demam, yang ada orang tidak. Yang ada orang ambil ni dia makin letih. Dia makin nak ngantuk, tidur je. Dia lain, berbeza-beza. Yang ada pula kulit gatal. Yang macam Cikgu Sin, aku tu kulit tak gatal. Tapi dia ni kulit pula gatal. So, dia berbeza-beza. So, healing crisis ni depend on seseorang dan dia berbeza-beza. Yang ada pula sendi otot dia makin sakit. Dia bayangkan dia nak buang toksik, dia nak buang kotoran yang telah melekat dekat you punya urat-urat ni semua, dia kena clear. So of course dekat situlah you rasa macam sakit sebab benda kotor yang dah melekat dekat you punya saluran darah tu nak keluar. Yang tersumbat pun nak keluar. Yang ada you rasa inflamasi. So apabila kita cepat marah, kita rasa ni, itu yang buat kita tak nak pakai lah benda ni. Nyakitkan aku lagi ada. So that's not the right way. So kena faham proses tu. Explain dengan diorang. So berapa lama hearing crisis berlaku? Soalan ni. Ni kalau I makan ubat ni berapa lama? Dia nak cepat je. Okay, kalau bagi orang yang biasa-biasa ringan, dia dalam 2-3 hari dah okay. Tapi kalau yang macam sedikit ini, dia akan take 1 or 2 weeks. 1 atau 2 minggu. Tapi yang kronik tu, dia akan mengambil at least 3 atau 6 bulan. Tahap dia bergantung pada tahap toksik. Dia tergantung pada tahap toksik dalam tubuh badan you. Kalau dah lah you punya kolesterol tinggi, you bedal dengan obat-obat yang telah disarankan, lepas tu you nak cepat je. You tak sabar nak melalui healing crisis tu. So you punya emosi terganggu tu. Apabila you emosi, kalau kita ada kawan-kawan kita, apabila emosi dia terganggu tu, kita kena nasihatkan dia lah. Nak sembuh, dia kena lalui proses ni lah. Kalau tidak, you akan simpan segala kotoran yang dalam tubuh badan you selama-lamanya. Sebab you tak nak accept itu healing crisis. Jadi apa berlaku dalam tubuh semasa rawatan? Okey, ini sebenarnya berlaku apabila you kasih, ingat tak yang minggu lepas saya cakap pasal mitokondria, pasal T cell, B cell. Sebenarnya sistem diaktifkan balik. Sistem imun you tu yang dah keletihan, yang badan you dah terlalu banyak toksik, apabila you minum mineral ni, tubuh badan you rasa selesa sebab dia nak aktifkan balik T cell, dia nak aktifkan balik B cell. So dia banyak kerja kat dalam tu. Lagi-lagi kalau kita punya kotoran dalam tubuh badan tu melampau sangat. So dia pun nak kena bersihkan, dia nak kena detox you punya hati, dia kena detox you punya kulit, dia kena detox you punya paru-paru, usus. So banyak perkara lah. Apa yang saya sampaikan ni yang betul-betul kronik. So peredaran darah semakin lancar. You punya capillary mula terbuka dan sel-sel rosak diperbaiki dan diganti dengan sel-sel baru. Memang kita tak nampak benda ni. Tapi tubuh badan you dapat merasakan. Tubuh badan you dapat merasakan. So, kenapa ramai tak tahan dan give up? Sebab dia tak faham proses sebenar. Jadi, dia cakap, ini, wah, makin teruk lah aku ambil kau punya mineral, magnesium ni. Jadi, dia sangka penyakit makin teruk. Tapi, dia tak faham proses. Jadi, simptom healing crisis kadang-kadang lebih kuat dari sakit asal. Remember this, my friend.
Nak bersihkan kotoran dalam badan you, dia kena proses, dia kena bersih, urat-urat you kena kikis. Dekat situ dia makin sakit makin kuat. Jadi orang yang tak faham, dia cakap, alamak, makin teruk lah. Aku nak stop lah ubat ni. Ada. Saya pernah jumpa. Dan ini memang saya tak surprise lah. Sebab dia tak faham. Dah mula dia cakap, you pay produk tak bagus lah, itulah, inilah. So, maksudnya dia kurang ilmu. Dan dia tak ada sokongan moral. Apalagi apabila dia mengadu dengan orang yang tak ada ilmu. Aku ambil MX5 ni bukan makin baik, makin teruk. Jadi orang yang kurang ilmu dia cakap, lah, apa kau beli benda ni? Kau pun ada. Dia dah pula jadi penasihat yang tak ada ilmu nak jadi penasihat. So sebab itu kawan-kawan, sebelum kita nak promote produk kita ni, kita kena belajar, kita kena ambil tahu kenapa begini, kenapa begitu. Jadi kita ni ibarat uh, kita ni nak bimbing orang buta tapi kita sendiri buta. So but that's why Alhamdulillah MX5 berikan satu platform pendidikan. Dan di sini banyak pakar-pakar dalam MX5 ni banyak pakar-pakar yang ada pakar bidang rawatan urut, yang ada bidang rawatan beauty. So kita share lah dekat sinilah proses pendidikan ilmu tu, sokongan moral antara tim dengan kawan-kawan yang lain. Sebab orang yang berilmu menyampaikan tu berbeza daripada orang yang tak ada ilmu, yang tak dengar, tahu-tahu jump into conclusion, dia dengar je MX5, ni memang tak bagus lah. So tak payahlah kau pakai ni. So mana yang beri pandangan tu adalah orang yang tak berilmu. Kalau masih ingat, awal-awal saya share berkenaan hebatnya produk ni, kan saya pernah cakap pergi dekat National Institute of Library untuk medical punya. Dia ada berapa puluh ribu report berkenaan kebaikan dan manfaat magnesium dan mineral. So dekat situ you tak buat keputusan yang kata orang tu membabi buta lah. Orang cakap tak betul, tak bagus, you pun cakap tak bagus. Jadi mana you ikut si buta tu nak pimpin si buta lagi satu. Memang tak boleh lah. So dekat sini nasihat kepada mereka yang melalui healing crisis ni, bawa bertenang lah. You dah sakit, you kena yakin dulu. And after that, you buat rawatan. Kalau you pay mindset, asyik nak mengeluh, masa sakit you mengeluh. Masa buat rawatan, you mengeluh. Bila you nak start ni, nak bertenang. So that's why saya suka dalam MX5 ni, apabila rendaman tu, disuruh balik kepada sunnah. Disuruhnya kita baca ruqyah. Disuruhnya kita amal-amalkan sebab rawatan ini baiknya pun datang daripada dia, sihat pun datangnya daripada dia, tapi kita kena yakin. Kalau kita tak yakin, nak buat rawatan pun kita dah mengomel, dah start membebel, dah start sakit, dia tak terima, memang tak jadi. Man. So, bertenang, okay, sebab you kena faham ini adalah tanda rawatan sedang berkesan. So, kalau produk tu tak ada kesan, dia tak akan ada efek-efek ni semua. Sebab dia berkesan, dia bagus lah. Sebab tu you akan rasa efek ni sebab dia tengah dalam proses bersih. Jadi, teruskan rawatan, amalan sihat. Jangan berhenti separuh jalan. So, minum air yang cukup, bantu flush toksik. That's why kita galakkan. Saya suka tau. Apabila you kena faham kenapa demo tu dilakukan apabila Tuan Kamal, Tuan Rudy, even bos buat juga dia yang ada leader-leader dia amat dia tunjukkan yang pasal pH tu. Ambil pH test dia tunjuk. Dia punya matlamat nak sampaikan kepada anda tubuh badan, you kena ambil air yang bersih. Sebab tubuh badan kita perlukan pH yang betul. Sebab dalam tubuh badan kita apabila toksik dah terlalu tinggi, kita ambil air yang tak mencukupi, badan kita jadi toksik dan dia tak boleh flush. You punya toksik dalam tubuh badan. Dan juga rehat yang cukup. So kalau mungkin anda masih ingat yang last week saya cakap pasal body clock tu, kalau betul-betul lah you tengah kronik, kena rehat, kena banyak rehat dan waktu rehat tu antara pukul 10 sampai pukul 2 pagi itulah masanya organ kita tengah buang toksik. Dekat situlah
kebanyakan orang tak faham kenapa dia selalunya heart attack tu bermula waktu malam. Kedua tu heart attack. Sebab itulah masa tekanan darah you tengah rendah, you punya toksik tengah dalam proses pembuangan. Dekat situ pula you tak tidur, you tak aktif. Dekat situ dia terjejas you punya organ, especially your heart. So you kena sabar, konsisten, ingat ini adalah fasa sementara. Healing crisis ni sementara je. Sebab apabila you dah masukkan benda-benda yang baik, sel you mula aktif, itulah you rasa badan I dah mula segar, dah mula sihat. So bagaimana kita sampaikan kepada mereka? Macam mana you nak sampaikan kepada kawan-kawan you yang dalam proses? Gunakan bahasa mudah. Maksudnya uh, Tuan Adnan, ni sebenarnya bagus. It's okay. Ini tanda badan awak tengah buang toksik. Dia bukan makin teruk. You kena explain macam gitu. Kasih dia semangat. Ni bukan sakit baru. Ni sakit yang memang dalam ni proses pembuangan. Macam longkang sumbat, okay? Mula kotor busuk. Bila dibersihkan, selepas tu jadi bersih lancar. Itulah. Jadi kasih dia gambaran. Dahlah badan kita banyak apa tu kolesterol banyak ni, nak buang benda ni takes time. Jadi tunjuk bukti lah dalam 7 hari perut kita, especially kita pekelun yang ada, kalau ambil magnesium ni atau mineral ni, memang you akan pergi buang kotoran kat dalam. Sebab segala penyakit bermula dari tempat perut tu. Memang you pekelun kena cuci, betul-betul pergi cuci lah. Lepas tu 28 hari tu, kalau you punya liver tu kotor, dia kesan kepada kulit. Kalau you nak tengok orang tu kulit gatal-gatal lah, bermakna dia punya liver tu banyak toksik. Dia tak dapat tapis bersihkan. Dan bayangkan 180 hari tu dia bersihkan dia punya hati tu. Dia punya liver. So it takes time. Kalau 180 hari tu, hati nak bersihkan kita punya hati tu, our liver tu ambil 180 hari. Itu berapa bulan tu? Maknanya 5-6 bulan tu nak bersihkan. Jadi awal mungkin you rasa tak selesa lah. Memang tak rasa selesa. Tapi proses apabila dia dah balik normal, balik kepada kesihatan, dekat situlah you rasa best lah. Memang best lah. So jangan give up. Sakit ni adalah sakit sementara. Dan yang you kena imagine lah, sakit ni sementara, tapi sihat ni berpanjangan sebab balik kepada lifestyle. Cara makan you, cara tidur you, itu je. So dekat sinilah, ini saya dah share tadi. Okay, inilah proses apa reaksi bila badan dia nak bersihkan you punya darah, nak bersihkan hati. It takes time. Macam saya cakap tadi, at least proses 3 atau 6 bulan yang kronik especially. So, kesan penyembuhan dan proses pembersihan, kenapa makanan berkhasiat perlu diambil 3-6 bulan? Sebab sel perut manusia diperbaharui setiap 7 hari. Every 7 days dia akan tukar sel baru. Jadi kalau sel kulit diperbaharui setiap 28 hari. Kalau sel dalam hati pula diganti setiap 180 hari. So sel darah merah diperbaharui setiap 120 hari. So dalam masa lebih kurang setahun, 98 sel dalam badan diganti semula. Itu memang betul-betul you nak kena repair, you kena jagalah. Kalau setakat ambil satu set, lepas tu you expect you pay whole body tukar, tu oversell tu. Maksud you ambil lah sebotol je cukup je. No, jangan. Jangan buat kerja yang merapik macam ini. So manakala sel tulang mengambil, bayangkan sel tulang kita ni makin tua, kita pay kalsium makin muka, dia mengambil at least 7 tahun, kawan-kawan. Jadi masa anda ingin pulihkan semula benda ni, you kena banyak-banyak bersabarlah. Sebab dia bukan, kita dah rosakkan badan kita. Dah bertahun dah jaga makan, tak jaga, tidur pun tak jaga. Asyik bantai je tubuh badan dia. Selagi kita boleh lanyak, kita lanyak dia sampai lunai. Tapi bila buat rawatan, you tak sabar. Dah lah badan ni menjerit, tolong, minta tolong. Aku dah sakit gini. Tapi kita buat bodoh, kita just lanyak dia teruk-teruk. Dan kita pun tak pernah fikir nak buat rawatan.
So, apa itu reaksi penyesuaian dalam perubatan tradisional Cina dikenali sebagai reaksi pening ketika proses panjangan kesihatan tubuh akan mengalami pelbagai bentuk reaksi. Jadi, dia ubat tidak menyembuhkan pening, penyakit tidak menyembuhkan penyakit. Tapi maksudnya, penyakit tidak menyembuhkan penyakit. Maksudnya, pesakit yang tidak menunjukkan reaksi selepas mengambil ubat, tetapi ramai yang mempunyai reaksi lebih jelas sebenarnya apabila mendapat hasil yang lebih baik. So, ada orang dia sekejap je dia ambil, amat best lah, badan aku makin ringan lah. So, it is good. Jadi reaksi penyesuaian adalah perkara baik, fenomena di mana keseimbangan patologi diganggu lalu disusun semula kepada keseimbangan yang sihat. Jadi sistem imun mula aktif, fungsi organ mula pulih, sel darah mula aktif balik. Darah putih ni dia kerja dia untuk basmikan segala virus dan sel T B sel menjadi lebih aktif dan keupayaan sel darah putih menyerang makin kuat. So solusi uh, 20 contoh reaksi penyesuaian. Sekejap, saya share ni. Okey, contoh penyesuaian menunjukkan badan sedang membuang sisa. Ni kalau kulit gatal tuan-tuan, kalau kulit gatal maknanya menunjukkan badan sedang buang sisa virus melalui kulit. Boleh berlaku pada pesakit diabetes, hipertensi, buah pinggang, hati, hempedu, gangguan endokrin atau ketumbuhan. So, gejala kemerahan, ruam kecil, bengkak, ulcer, kilim umur, berlebihan, sakit tekak, batuk atau kelenjar, limfa bengkak. Ni berkenaan reaksi. Kalau yang rasa ambil je ni rasa macam-macam. So bermakna dia tengah berbuang sisa-sisa lah. Okey, berbagai jenis penyakit berlaku apabila kapilari tersumbat, kita mula pulih elastik. Bermakna dah kita punya aliran darah meningkat, tarik tisu sekeliling, timbul rasa sakit. Apabila you punya ibarat longkang dah clear, makin bersih lah. Mula-mula memang sakit lah. Longkang tu nak dikorek, nak dibersihkan memang sakit lah. Tapi lama-lama dia okey. Dan sendi pinggang lutut belakang, all this semua akan ada tindakan. Akan rasa, you akan feel it lah bagi yang kronik. Dan pening, itu biasa. Kadang-kadang aliran darah dia sebab dia tak bawa oksigen ke UP otak, you rasa macam pening, selalu ulcer mulut. Orang yang dalam healing crisis akan rasa sebab haba toksik keradangan pada kelenjar mulut boleh lega dengan kumur dengan kerap. So all this lah, mulut, lidah, kencing kerap, angin berlebihan. Pernah saya buat terapi, orang tu punya angin, Allah, macam satu tong gas kawan-kawan. Dia dia minum mineral, lepas tu buat remat-remat, sekejap lagi dia pergi sedawa macam satu tong gas. Tu mana angin-angin yang sisa-sisa dah mula nak keluar lah dalam badan. So yang ada pula apabila ambil ni, darah dah start jalan lancar, dia rasa dia punya peredaran, dia punya berdebar tu, dada dia rasa macam sesak sebab nak clearkan benda-benda kotor kat bahagian dada, especially near your heart tu. Dia rasa macam sesak sebab dia tengah nak clearkan darah beku yang kat dalam, darah yang tersumbat. So yang ada pula apabila toksik dah melampau sangat kat tubuh badan, nak bangun pagi pun susah juga. Susah juga nak bangun sebab memang letih badan you. So mata mula berair, yang ada pula sakit bengkak, itu pentanda peredaan mikro di mata dipulihkan. So virus lama dibuang. So it is changing. Jerawat makin banyak dan batuk, kahak, lelah sebab dia tengah bersihkan you punya paru-paru. So all these thing akan berlaku kawan-kawan. Yang ada pula
especially yang ada batu karang, najis dia mula berdarah. Ada pernah saya, sebab dia terlalu kotor badan dia. Dan air kencing keruh, boleh nampak benda-benda ni. Kadang you punya air kencing warna kuning terlalu, mana baguslah dia tengah buat apa nak, air kencing berbau, berbuih. So these are all the masalah dalam healing crisis you akan nampak. Cerit-berit, proses detox perut berlaku. And so these are simptom-simptom yang menunjukkan, yang ada pula bengkak tangan, kaki, inflammation, paras gula, kolesterol, tekanan darah. So these are the thing yang saya buat research Yang ada selera makan berubah, tak rasa tak selera, dan berat badan kadang happens uh, makin naik yang ada. So reaksi terlalu kuat, rasa takut, so jangan risau kawan-kawan. Dia adalah sementara. Bayangkan kalau you ambil magnesium sama mineral, dia tak ada reaksi langsung pun, badan you tak rasa sakit. I mean macam tak ada tak ada efek lah, tak ada impact lah pada tubuh badan you. So kesimpulan, reaksi menyebabkan bukan tanda penyakit bertambah buruk, tetapi bukti tubuh sedang detox, baiki fungsi organ, seimbang kembali sistem badan. So dia nak kena repair, dia nak kena reorganize you punya apa tu dia punya body system lah. So basically apa yang tindak balas organ ni, to summarize the thing, sebab tu kalau masih ingat yang saya cakap pasal 5 pillar, MX5 ni dia ada 5 pillar. Satu, cara pemakanan you, macam mana you ambil benda yang bagus seperti magnesium dan juga mineral. Dia adalah pemakanan cell food. Dia buang segala toksik, dia repair balik you punya immune system, dan dia repair balik you punya keradangan, dan dia pulihkan balik you punya penuaan. Makna you is very good lah. So I think this is about all. So rasa saya Tuan Salihan pun dah masuk. Saya stop di sini. Sebelum saya menjemput, sekiranya saya malam ni punya topik sebenarnya back office. Tapi rasa saya kebanyakan anda dah tahu macam mana nak register. Kalau saya tengok nama-nama yang dekat sini ni, semua memang dah boleh register dan boleh guide. Mungkin anda ada soalan-soalan yang ingin anda tanya dengan Tuan CEO, okey, bersangkut paut dengan back office yang you masih belum faham. Okey, tidak membuang masa, saya menjemput Tuan CEO. Sekiranya kalau you ada soalan-soalan, boleh taruh dekat chat group. Okey, sekejap saya baca chat group ni sekejap. Assalamualaikum, nanti boleh send ke sana. Boleh. Yang healing crisis ni, sekejap lagi saya masukkan kat dalam chat group. Healing crisis dalam bentuk PDF boleh, insyaAllah. Kak Su, insyaAllah saya akan, rezeki bos, okey, insyaAllah saya akan masukkan healing crisis ni. Jadi kalau healing crisis ni, kalau tak faham, boleh just PM saya. Kalau ada nota-nota yang you tak faham tu kan. Just ni. Okey. Sekiranya kalau anda masih belum tahu berkenaan back office, sesiapa yang ingin tanya soalan boleh type dekat message. Saya nak jemput Tuan CEO, Tuan Salihan. Let me see where the boss is here. Assalamualaikum Tuan, are you around? Ada. Okey, Alhamdulillah. Okey, Tuan, sejauh ni saya belum dapat maklumat dalam chat group bersangkut paut dengan back office. Rasa saya dalam chat group ni ramai yang orang yang otai-otai lama lah. So, kalau sesiapa ada soalan boleh tanya dengan
Bos, silakan. Anyone? Tuan Salihan on mic, please. Dah. Bos dah on mic. Oh, belum ya? Okey. Kawan-kawan, Assalamualaikum. ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ni Kak Su nak tanya ni, Ah, produk MX5 ni, ah. adakah dia di dalam dikategorikan sebagai suplemen? Okey. Bos, bos nak jawab. Tuan Salehan atau Tuan Kamal? Tuan Salihan ada tapi belum on mic. Okey. Tuan Kamal pun tak on mic. Okey. Okey, kebanyakan orang dia mengambil suplemen tu, ayat suplemen tu is supplement your body sekiranya apa yang berkurangan. Contoh vitamin A. Okey, you supplement vitamin A, you supplement vitamin B, you supplement tubuh badan you. Itu kalau daripada sudut kefahaman saya, supplement tu dia very general. Kan kalau you cakap bolehkah ini kategori dalam suplemen, kalau jawapan saya dia mineral. Mineral dia kalau kita pecah lagi, dia mineral ada 92 mineral. Kan, jadi to be specific, memang dia akan suplemen kita apabila kita kurang. Sebab tu kalau yang ada orang datang kepada saya, kenapa kaki you cramp? Oh, sebab because I punya magnesium kurang. Okay, kenapa pula you punya immune system tak bagus? Sebab I punya vitamin C kurang. So that's what we supplement tubuh badan kita tu dengan benda-benda yang kita perlukan dalam tubuh. So I can say that this is a supplement, tapi khusus untuk mana yang kurang dalam tubuh badan. Macam tadi topik yang saya bentangkan, kita punya sel ada deficiency. Sel tubuh badan kita deficiency. Maksudnya sel kita tak bagus. Jadi the best solution, kita berikan mineral yang diperlukan pada tubuh badan kita. So I can consider that this is part of the punya, macam saya cakap ini cell food. Yeah, it supplement your body. Memang dia boleh supplement your body, khusus kepada sekiranya kalau you punya pengaliran darah, especially dalam kita punya 92 mineral, dia ada iron, dia ada magnesium, dia ada potassium, so is wide range lah. So kalau soalan Kak Su tadi, adakah ini kategori dalam suplemen? Yes lah. Sebab dia supplement to your body. Jadi suplemen ni dia macam-macam, Kak Su. Vitamin pun dia bagi suplemen, vitamin C pun dia bagi suplemen, B complex pun dia suplemen, B6 pun is a supplement. So ayat perkataan suplemen tu dia is generic. Memang tubuh badan kita perlukan, yang orang cakap tubuh badan kita perlukan suplemen, tetapi suplemen kategori yang macam mana? Jelas tak Kak Su? Jelas, jelas. Terima Ha, kasih. ha, Ya, maknanya produk MX5 ni dia dalam kategori suplemen, hmm, tetapi di dalam jenis mineral. betul. So sebab Hmm. itu ayat suplemen dari sudut, kalau kita pergi Google, ayat suplemen tu sebenarnya apa? Kita kena faham tu juga. Jadi Hmm. ayat suplemen ni dia punya skop besar. Betul. Ah, ah. So selalu orang sebut dia general. Oh, kau ni kurang suplemen. Kurang suplemen. Suplemen yang macam mana? Kan? So maksudnya suplemen apa yang masuk you? Sebab tu kadang-kadang kenapa saya selalu gunakan quantum magnetic analyzer tu, dia memang straight to the point.
Kak, saya Hmm. check you punya tubuh badan report ni, you sebenarnya kurang vitamin C. Saya tak ada cakap, oh, you kurang suplemen. Jadi pening orang, kan? Suplemen. Apabila kita sebut suplemen ni, dia very general. Boleh Kak? Boleh, boleh, boleh. EJ, EJ, Saya saya sambung sikit boleh? boleh, boleh, boleh. Uh, Benda ni Mm-mm. pada pada pendapat saya lah, dia Mm-mm. adalah sebagai satu Mm-mm. alat untuk memulih, menguatkan dan menyihatkan tubuh badan. Mm. Maknanya kalau satu alat yang untuk memulihkan adalah dalam badan kita tu yang something slack lah kan. Mm. Kalau dia menyihatkan pun ia juga satu alat yang membantu pengaliran darah yang baik. Mm. Itu pada saya lah. Okey. Selain daripada suplemen tadi tu, dia ni satu alat. Mm. Okey, kalau lebih lebih terperinci tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita cakap perkataan suplemen bermaksud tambahan, biasanya merujukkan kepada sesuatu yang melengkapkan atau menambah apa yang kurang dalam tubuh atau sesuatu sistem. So, makna umum orang cakap suplemen ni bermaksud sesuatu yang perlu ditambah dan melengkapkan untuk memperbaiki atau meningkatkan. Jadi, jadi makna dalam konteks kesihatan ni, dalam bidang kesihatan, nutrisi satu suplemen ialah makanan tambahan seperti vitamin, mineral, amino acid, enzim, herba, yang ada jamu pun dia orang cakap suplemen. Jadi bagusnya kat sini kita khususkan macam kita tengok magnesium Magnesium dia ada banyak tau. Tapi yang syarikat MX5 Solution ni dia pilih magnesium chloride. Memang sesuai untuk luaran sebab tu dia cakap bukan untuk dalaman. Magnesium chloride, you cuba buat research, kalau ada nanti saya boleh kongsi dekat chat group. Magnesium ni ada dalam 6-7 jenis gitu. Jadi magnesium chloride ni untuk apa? Magnesium yang untuk perut tu apa dia panggil. So dia ada different different kategori. Sebab tu kalau saya buat health check tu, saya tak sembarang-sembarang nak Kak Su, you sebenarnya kurang suplemen. Jadi pening kalau jadi Kak Su pun akan tanya saya, suplemen apa TJ yang kurang? Jadi saya nak jawab pun macam mana kan. Tapi kalau ada report tu, memang saya boleh jelaskan, oh Kak Su sebenarnya kekurangan ni, kekurangan itu. Itu kelebihan apabila kita memberi pandangan dari sudut uh, ilmu lah. Itu lebih baik. So saya harap ini dapat beri penengahan jelas. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Okay. Malah sepatutnya pasal back office Rasanya semua dah okey dah. Back office. Hmm. Ada apa-apa soalan yang saya boleh bantu? Uh, so back office tak ada masalah kawan-kawan. Back office semua dah pandai register, semua dah pandai draw duit, semua dah boleh pandai upgrade. Apa lagi? Semua dah pandai redeem apa tu kalau dah cukup you punya point untuk redeem sebab 15% tu dia dah potong, dah cukup 200, you tahu macam mana nak redeem. Cuma satu, saya tadi ada berbincang dengan bos, make sure you punya profile, ni you punya profile kena update you punya address. Sebab apabila you daripada sudut syarikat, apabila maklumat back office you tak lengkap, apabila you buat pesanan, kita kena tanya satu tu, Abang Lim tinggal mana? You pay profile tak ada alamat. Itu yang kita buat lambat. Kalau you pay profile siang-siang you dah update, Abang Lim tinggal sekian-sekian. Jadi apabila you order, syarikat dah tahu, oh ini alamat Abang Alim. Contoh gitu. Jadi masing-masing tolong update you punya profile. You PB tempat tinggal kat mana. Jadi kalau you buat
repeat order ke, you buat pesanan order ke, syarikat straight away click into you punya sistem, dia dah nampak dah, oh alamat dia gini. Jadi kerja kita lebih cepat, lebih ringkas. Kalau tidak, apabila you order, then syarikat tengok dia punya back office, alamat tak ada lah, then kena call you, kena tanya. Itu yang bikin lambat proses. Itu yang saya dapat sampaikan lah. Update you punya profile. Jadi rasa saya kalau tak ada apa-apa ini, is Tuan Kamal there atau bos? Dua-dua ada tapi tak on mic. Okey, tak apa. Kalau tak ada, tak apa. Okey, tuan-tuan dan perempuan, mungkin tuan-tuan ingin sedikit sebanyak tahu perkembangan berkenaan kursus yang saya tengah jalankan. Bagi yang tak dapat masuk, tak apa. Tapi kursus ni dia akan berterusan. Yang setiap hari Jumaat tu, ibarat kita ni adalah satu kumpulan marketers, marketing, memasarkan produk melalui platform. Daripada saya nak buat macam personal branding. Kalau you tengok Cikgu Husin punya gambar tu, banyak gambar yang dorang masuk kursus tu, sebenarnya ini adalah satu bullet saja. Sebenarnya saya dah siapkan banyak bullet. Nanti dalam kursus tu you akan nampak lah. Macam Transdermal Therapy at Banika Rezeki. Itu company Cik Husin. Yang ada pula macam Abang Alim ada company contoh. So Transdermal Therapy dekat mana. So tapi produk dia gunakan produk Ocean Spray. Jadi dia sebenarnya adalah personal branding dan juga produk branding. Nak ketengahkan MX5 solution, nak ketengahkan you punya syarikat dan nak ketengahkan you punya as a business owner. Macam Cikgu Husin. Jadi tak secara langsung satu gambar ni kan you akan nampak, oh transdermal therapy dekat Banika Rezeki. Mana tu Banika Rezeki? Orang dah start tanya Cikgu Husin. Lepas tu dah nampak produk MX5, dah nampak logo MX5, dah ada contact numbers. Jadi macam Tuan Adenan pun saya dah buatkan, nanti Abang Alim pun saya buatkan. Bermakna Abang Alim kena feedback saya. Okey, saya punya company ni TJ, saya punya company seri apa. Contoh macam Seri Madi, dia gunakan Sri Therapy dan Beauty. Jadi mana transdermal therapy at Sri Therapy. Dan macam Tuan Adenan, nak kena feedback saya nak taruh apa. Kalau tidak, saya cuma ambil as Ocean Spa Therapy. Jadi kat mana yang saya nak ketengahkan. So I will design, dan ada banyak lagi perkara yang kita ni nak memasarkan produk MS5 ni. Bayangkan kalau ada 20 ahli yang dah bersedia nak memasarkan, nak menonjolkan produk ni, market akan lagi cepat dapat informasi. So dalam kursus tu saya akan ajar step by step bagaimana you nak memasarkan diri you, memasarkan produk ni untuk melancarkan you punya pendapatan melalui database yang you ada. Okay, it's about 10 o'clock. Tuan Salihan maybe driving, I think. Tuan Kamal pun driving, I think. Oh, Tuan Salihan ada. Okay. Okay, boss, you are here. Okay. I know you are busy. DJ, okay, suara tak? Clear. Saya pin, bos. Sekejap. Clear. Okay, bos. Okay, saya dah tanya, kat dalam tu. Rasa saya banyak yang tak ada masalah lah. Tapi mungkin bos ada message yang bos nak sampaikan kepada kawan-kawan kita, all our community MX5. Silakan, Tuan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua, terima kasih kepada semua tim MX5. Okay, sorry ya, saya memang tengah ada di KL actually. Okay, saya dengar tadi sebahagian besar apa yang Tuan TJ cakap. Back office memang saya rasa tak ada masalah pada ahli kita. Kenapa tak ada masalah? Sebab saya rasa sepanjang 1 tahun lebih ni, jarang orang lakukan kesilapan pendaftaran lah. Dan withdrawal clear, cantik. Semua orang pandai.
Hmm. Okey. Cuma satu yang saya tengah update sistem, yang ini yang tadi Tuan TJ cakap, make sure lepas ni bila register members, pastikan bagi alamat yang betul. Kalau belum ada alamat, suruh members tu update alamat yang betul. Sebab after this month, lepas bulan Disember ni, sistem UPG yang kita dapat tu, yang dapat RM250, kita dapat claim satu produk kan. Selepas ni saya tengok proses claim sebelum ni gagal lah. Macam tak berapa cun. Kan? Tak berapa cun. Lepas ni syarikat akan buat siapa saja yang dah qualified, syarikat akan detect terus hantar produk. Wow. So kat situ memang syarikat akan memerlukan satu kaedah yang paling penting, nombor telefon jangan salah, address jangan salah. Itu penting. Saya rasa bulan 12 ni saya akan mula. Lepas ni tak payah claim lagi. Bila dapat saja, sistem detect yang ada contoh Ali dapat satu unit, terus proses pengantaran akan dibuat. Selepas tu. Dan proses masih sama, 10 hari bekerja lah. 10 hari bekerja akan dapat. So, member akan nampak dia punya history saja. Produk tu dah sampai ke belum apa semua. So, tak payah lagi klik-klik. Sebab kalau klik ni mungkin tak pandai ataupun tak terbuat, tak tahu macam mana, tak apa. Lepas ni, cuma make sure address tu betul. Kita akan terus hantar produk. Itulah yang penting untuk dalam back office kita. Yang lain semua saya rasa okey. Dan lagi satu yang penting lah, saya tengok kebanyakan yang ada di dalam Zoom ni orang yang sama. Setiap minggu orang yang sama. Cuba make sure minggu depan seorang bawa seorang je. Saya tak mahu ramai. Seorang bawa seorang lagi. Kalau dia tak ada Zoom, apps ke apa semua tu, cuba buatkan dia sampai make sure minggu depan tu sepatutnya kita ada lebih 50 orang lah. Jadinya ini penting kenapa tahu? Sebab info-info ni kadang-kadang mungkin orang cakap bosan apa, tapi info ni sangat penting. Sangat penting yang mungkin kita jarang nak dapat di tempat lain, tapi syarikat dengan usaha sama sekarang ni. Terima kasih banyak pada Tuan TJ. Tiap-tiap minggu Tuan TJ ni dia nak Zoom, dia bukannya terus Zoom saja, tidak. Dia akan prepare every week tu, setiap macam besok dia dah prepare dah untuk next week. Dan dia akan info saya apa nak buat, apa semua. Saya pun sangat, Allahu Akbar, sangat penting lah benda ni. Jadi kerjasama ataupun usaha Tuan TJ itu, kalau boleh minggu-minggu selepas ini, tak mau lagi lah 20 orang, 30 orang yang dengar. Saya mau lebih lagi ramai. Dan semua ini adalah satu kaedah bagaimana leader boleh memastikan downline dia dan leader mereka tu dapat info yang benar, yang betul. Itulah harapan saya lah. Moga minggu depan kita ada lebih peserta dalam Zoom kita. Dan saya yakin juga pada minggu ni Tuan TJ ada buat program yang untuk batch pertama 10-20 orang. Betul. Yang ini adalah saya ucap terima kasih dulu kepada batch yang pertama ni, sebab anda adalah pioneer dalam program sosial media kita ni. Kepentingannya untuk diri anda sendiri dan untuk tim anda semuanya. Benda ni kena belajar. Sebab salah satunya kenapa kita gagal, sebab kita buat benda yang sama tiap-tiap kali. Bagi company ni kita buat benda yang sama, company ni kita buat sama. So kita tak pernah ubah cara kita, cuma kita ubah syarikat. Jadi ubah syarikat tidak memadai untuk kita menjana income yang besar. Jadi sebenarnya salah satu yang paling penting adalah ubah diri kita dan cara kita bergerak kerja dalam syarikat tu. Jadi pastikan benda ni kita dapat lebarkan, dapat lagi besarkan kepada grup-grup lain. Sebab sebenarnya ahli kita sudah ramai juga, beribu ahli kita. Tapi sayang kalau contoh ahli kita sekarang ni dah mencapai hampir 2,000 orang. Tapi Zoom ni kita dah buat berminggu-minggu, masih dalam lingkungan 30 orang. Kalau kita dapat lebih daripada ni, insya-Allah saya rasa cukup yakin anda juga akan mudah untuk mengembangkan bisnes ni. Jadi kita dah siapkan satu platform untuk benda-benda ni
Dan Tuan TJ ni bukan saja kat Zoom, dekat grup chatting, grup WhatsApp dia tiap-tiap hari. Dia bantu kita. Dan ini antara planning yang kita dah buat dengan Tuan TJ. Sampai ujung tahun ni, target kita, pastikan selepas tu kita ada pelapis lah. Kita nak lahirkan 20 orang lagi, orang macam Tuan TJ ni. Jadi kalau macam ni tuan-tuan, insyaAllah, saya yakin anda akan lebih mudah untuk memasarkan produk MX5 ni. Jadi, itu sahaja harapan saya. Dan untuk back office, make sure lah yang tadi saya cakap tu, yang lain-lain saya rasa okey. So, terima kasih banyak. Saya tak boleh lama, tapi insyaAllah saya terus dengar sampai habis. So, apapun, terima kasih banyak. MX5. MX5. Terbaik. Okey, tuan-tuan dan perempuan, thank you so much, boss, for sharing. Okey, kenapa beria-ia sangat saya nak buat macam-macam program? Dia bukan nak beria-ia sangat, tuan-tuan. Apabila saya dikenalkan dengan MX5 ni, saya tengok kekuatan dia tu. Bos bukan hanya turun padang, Kamal, baik Rudy dan juga yang leader-leader yang ada kat sini untuk membina satu empire. Nak membina satu empire sebab orang cakap alah MLM ni biasa je kan. Kau masuk ni pun sama juga, binary sama juga. Saya cakap dia tak sama. MLM ni dia bermula daripada you, dia mati pun daripada you. Kan? Dia bukan pasal produk, dia bukan pasal company. So saya kategoriskan leader ni, dia ada 3 kategori leader. Kita ada kategori leader. Satu leader ni, dia amateur. Dia setakat join, lepas tu dia fikir bawah dia tu ada power leader. Dah, cukup. Aku punya tugas, aku dah dapat 5-6 power leader, biar diorang kerja, aku relax. Itu amateur lah. Dia punya konsep gitu je. Dia tahu aku masuk awal dulu, aku position, aku cari orang, lepas tu aku buat bodoh. Itu amateur punya leader punya kategori. Yang ada pula, dia suka show off. Leader ni dia masuk, kan? Dia cakap berdentum, tapi satu tindakan pun tak ada. Tapi apa yang saya nak ketengahkan, if you really take this as a business, be a professional leader. Maksudnya, you invite saya dalam MX5 ni, you dah cakap ni bagus, itu bagus, ini bagus, semuanya memang bagus. Tapi you tak bimbing saya ke depan. Tapi saya tengok, when the leader start to lead, Tuan Salihan baik, Kamal baik, Rudy baik, diorang tak pernah rasa lelah. Diorang want to go all out. Tapi saya tengok macam ini, macam mana boleh kita expand. Macam contohlah, Malaysia about 30 million. Saya bukan nak 30 million. Daripada Penang tu all the way down tu dah bagus dah. Saya cuma ada sedikit kelebihan dari sudut teknologi. Saya nak ajar macam mana nak buat pemasaran untuk diri you. Bukan hanya boleh digunakan untuk you, tapi pemasaran yang lebih aktif. So hari ini, dia about the market size. Market size yang kita nak ni, adakah market size hanya setakat dekat Malaysia je? Ataupun adakah market size kita nak menjelajah Singapura? Ataupun adakah market size kita nak pergi ke Indonesia? Tapi kita tak boleh pergi fizikal. Abang Alim tak akan pergi ke Indonesia, tak akan pergi ke Singapura, tak akan pergi ke mana-mana. Tapi kita ada soldier dekat Indonesia, kita ada soldier dekat Singapura, kita hanya pakai social media. Invite, masuk Zoom. Hari inilah oleh kerana teknologi ni dah digunakan oleh mana-mana company pun, big company pun dah gunakan. Even conference between presiden dia gunakan kaedah. So, buka minda sebenarnya dia lebih cepat. So, hari ini Alhamdulillah orang Batam boleh turun, orang Indonesia boleh turun, orang Singapura boleh turun dengan matlamat yang sama, tujuan yang sama, kita nak kasih orang sihat.
Kita nak solve dia punya problem. Kalau dulu kita tak ada Zoom, you rasa I boleh jumpa Abang Alim macam ini tiap-tiap hari Selasa? Tak mungkin I akan jumpa Abang Alim. Kan? Nak telefon Abang Alim pun Abang Alim tengah buat urut. Jadi kita minta 1 jam je. Tolong 1 jam turun padang. Kita all the power leader ni turun share knowledge. Tapi takkan kita je yang takkan kita tak ada downline yang bawah yang kita dah sponsor. Saya tengok dekat chat group tu sponsor 10-20. Takkan kita tak nak bimbing dia sama macam kita. So dengan itulah sebenarnya saya share saya punya program tuan-tuan. Saya memang suka mengajar lah. Itu saya punya passion lah. Saya just nak share apa yang sebab saya seronok bila bekerjasama dengan bos salihan. Dia dah prepare tengok. Mana ada satu syarikat buat satu sistem, dia study dia punya sistem yang lemah tu dia perbaiki. Contoh macam tadi, nak claim tu. Dia dah start study bulan 12 dia nak execute. Ni semua program untuk MX5. Saya belum sentuh lagi yang lain-lain ni. Ni semua program. Sampai saya sanggup buatkan you all punya tengok ni, semua dah siap dah. Ada bullet-bullet yang saya dah siap dah. Tinggal nak copy and paste forward. Ini baru step 1. Dia belum ada lagi benda yang saya nak share. So macam tadilah, saya bukan mengharapkan apa-apa. Saya nak anda maju. Saya nak anda berjaya. Kita kongsi ilmu. Sebab itu saya suka konsep MX5 ni. UPG tu. Bayangkanlah kalau you understand konsep yang Tuan Salihan nak sampaikan, kita tak payah nak gaduh dah. Ada dulu company saya tengok, sideline. Kau, aku buat bodoh je. Tapi hari ni, tak kira lah you mana punya line ke. Kenapa saya suka sebab apa? You satu hari pun you akan contribute juga based on the UPG. Jadi kalau kita ikut yang lama punya pemikiran, kau, aku, ni downline kau, tak payahlah. Tapi hari ini dengan study, Tuan Salihan study, Tuan Kamal study, macam mana dia boleh maksimum. Kita orang berniaga ni, the return of investmentnya, hari ini kita melabur 250, berapa cepat kita punya return of investment. Lepas tu profit. Contoh, kalau saya invest diamond package, saya punya investment 2,200, berapa cepat saya boleh collect itu 2,250, lepas tu lain semua leverage and saya dapat profit. Itu dia lah tuan-tuan. Jadi harapan saya tu, macam saya cakap kan, tak apa bayar 100, 5 minggu punya, tapi 5 minggu memang you akan dapat solidnya. Okay, you akan dapat solid training, macam mana you nak jual produk dan jual you punya services in exchange of value. Okey, tuan-tuan dan perempuan, itulah jadi harapan saya, harapan syarikat dan juga harapan you. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan perjuangan ini dah nak hampir bulan 12, ini dah bulan 11, bulan 12 akan tiba. Persiapan saya dengan 20 orang tu supaya masa bulan puasa tu mereka dah boleh buat Zoom sendiri. Contohlah Abang Alim ada grup 20 orang. Abang Alim, saya nak Abang Alim conduct Zoom. Mungkin Kak Nita, saya akan kasih link tapi Abang Alim dengan Kak Nita yang host. Lepas tu saya panggil Kak Jun. Saya panggil Kak Su. Kak Su, orang Sabah, you buat training ni, okey saya nak tengok macam mana you buat. Itu memang saya punya janjilah sebab saya bukan teori, dia adalah praktikal. Jadi kalau you dah boleh buat Zoom sendiri, then Tuan Adenan boleh buat Zoom sendiri, memang best lah. So that is my promise. Okay, memang nak belajar ni, benda kadang-kadang kita nak suruh orang belajar ni memang malas gila lah. Kan? Tapi apabila dia faham, dia dah jadi macam season lah. So itulah penyampaian saya. Memang saya suka dengan MX5 sebab orang-orangnya pun bagus-bagus dan dia pun tak penting macam yang the last talk show tu. Bos ni dia tak macam syok sendiri buat plan, tak. Dia memang fikirkan all of you macam mana sistem tu memudahkan dan setiap kali saya call Tuan Salihan berbincang, bagus.
Jadi dia dapat terima feedback. So kalau you diam, kita tak tahu apa masalah you. So kita nak sama-sama move dan mudah-mudahan dalam ekonomi yang tak menentu ni, kita ada banyak cara untuk mendapat pendapatan atau berkongsi rezeki, insyaAllah. So dengan itu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang hadir pada malam ini. Dan juga saya doakan anda sentiasa sihat, sukses dan terus maju sebab ini adalah peluang untuk kita bergerak bersama, insyaAllah. Dan mudah-mudahan program tu memang saya excited lah jumpa 20 orang yang ni marketing. Memang ilmu tu memang saya nak curahkan lah. So Abang Alim dah signal dengan saya, make sure air dah standby sebelum tidur, minum. Magnesium spray saya dah standby. Saya punya host pun dah standby air. Yang lain, bismillah, minum, lepas tu rehat. On the camera, dan saya nak thank you so much. Tahniah Tuan TJ, tahniah. Sama-sama kita kongsi ilmu. InsyaAllah ini ilmu Allah, insyaAllah. Dia bukan Abang seni. Abdul Hamid Man, wah mantap abang punya gambar handsome bang. Saya dah buat tu cun. Allahu Akbar. Thank you so much kepada semua malam ni. Mudah yang belum hantar gambar, Abang Rudi kalah PMX. Abang Rudi punya gambar kalah dengan PMX. So selamat malam, selamat berehat. Semoga kita jumpa yang hadir khusus jumpa hari Jumaat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Take care. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Good rest. Rode. Oh yes. Good night. Good night. Miss you. Good night, miss you lagi. Okay, Bila bye-bye. maghrib. InsyaAllah, tunggu juga. Good night semua orang. Good night. Thank you. Take care. Okay, jumpa lagi InsyaAllah. Okay, bye. Bye. Take care. Take care. Nak matikan ni. Sikit je Itu button lah. merah ujung Macam- tu sebelah Oh, kanan. tu. Okay, mencari. Okay, dah jumpa dah. Allah. Oh, Tuan Kamal, muncul. Mana anda? Oh, anda dengan bos. Okay, take care semua. Okay, selamat.